MP PAS akan jadi ketua pembangkang baru. PAS kini dilihat menguasai PN apabila menduduki pelbagai jawatan utama termasuk kedudukan ketua pembangkang. Pengurusi PN Ahmad Samsuri dalam sidang media hari ini memberitahu perkara itu setelah mengadakan majlis mesyuarat talian tinggi di PN di Ceras pagi tadi. Mesyuarat memutuskan jawatan ketua pembangkang Malaysia akan dipegang oleh seorang ahli parlimen dari PAS. So most likely Samsuri akan peganglah. Namun namanya akan diumumkan sebelum akhir Mac ini. Ahmad Samsuri juga memberitahu Presiden Bersatu Muhyiddin Hussein turut hadir dalam mesyuarat tersebut. Sidang media dikendalikan Ahmad Samsuri setelah mesyuarat berkenan turut disertai Presiden Gerakan Dominic Lau dan juga Presiden Parti India Malaysia. Sementara itu menjawab soalan media, Ahmad Samsuri berkata PN akan mengadakan sesi 5 urus bagi mendapatkan persetujuan bersama mengenai nama yang akan dilantik ke jawatan itu. Okey. Buat masa ini, kata Ahmad Samsuri, jawatan tersebut masih dipegang oleh Hamzah. Dalam sidang media, Ahmad Samsuri mengumumkan pelantikan Taqiyuddin sebagai Setiausaha Agong menggantikan Azmin. Manakala anggota jawatan kuasa PAS Pusat Anwar Musa menjadi ketua penerangan. Jawatan Setiausaha Agong pula dipegang oleh jawatan kuasa Setiausaha Agong baru PN. Menteri Besar Kedah Sanusi pula dilantik menjadi Bendahari Agong dan Sanusi merupakan ketua pengarah pilihan raya PN. Ketua pengarah pilihan raya PN. Satu lagi pengembangan menarik ialah tiada nama Presiden Abdul Hadi Awang di dalam barisan kepimpinan utama PN. Sebelum ini Abdul Hadi menjadi timbalan pengurusi. Sebaliknya, beliau diganti dengan Tuan Ibrahim Tuan Man. Satu lagi jawatan utama dalam PN yang turut dipegang ialah Ketua Pemuda. Ia kekal di tangan Ahli Parlimen, Afnan. Jawatan Ketua Wanita PN pula digalas oleh bekas Exco Perak dari Bersatu, Norli Ashlin Muhammad Razzi. So menarik tuan-tuan, PAS sudah mula menguasai Perikatan Nasional. Dan kalau kita tengok barisan-barisan seperti Taqiyuddin, kalau saya sebut tadi Taqiyuddin, Tuan Ibrahim Tuan Man, di samping Samsuri sendiri, Samsuri dan juga Sanusi. Kan? Menjadi satu benda, satu susunan yang sangat menarik. Kenapa saya kata sangat menarik? Kalau kita tengok Anwar Musa menjadi ketua penerangan, Taqiyuddin Setiausaha Agong, Tuan Ibrahim Tuan Man timbalan, Menteri Besar Kedah menjadi Bendahari Agong. Okey. Apa cerita tim Hamzah ni, saya nak cerita ni. Kan saya kata itu, apa indikator kepada Mufakat Nasional 2.0? Saya kata apa indikator kepada Mufakat Nasional 2.0? Indikator besar saya kata kepada Mufakat Nasional 2.0 di mana gabungan PAS dan juga UMNO adalah apabila kekal Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang dan kemudian Perikatan Nasional dengar cakap golongan ulama dan mereka bergabung dengan UMNO. Tetapi hari ini Tuan Guru Haji Hadi telah mengeluarkan kenyataan yang sangat-sangat memilukan hati UMNO. Kan, sangat-sangat memilukan hati UMNO sehingga UMNO mengeluarkan kenyataan, dia kata bukan UMNO tapi Hadi yang dikelilingi oleh bisikan syaitan. Presiden PAS disarankan untuk membersihkan diri daripada bisikan syaitan yang ada di sekelilingnya terlebih dahulu sebelum menuduh UMNO dibisik syaitan. MKT UMNO Razlan Rafi berkata ini kerana pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pemimpin nombor 1 ini sepatut menjadi masa untuk memuhasabah dan mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh menimbulkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Tidak ada salahnya berusaha melakukan apa saja demi penyatuan umat Islam, katanya kepada Malaysia ini. So, di sini adalah indikator bahawa golongan profesional telah berjaya menguasai PAS. Kan? Jadi adakah bermakna golongan profesional ini tidak akan bergabung dengan UMNO? Statement, kenyataan, attacking daripada Hadi Awang. Tuan Guru Haji Hadi bukan dia yang tulis kenyataan tu, ialah dia vet through. Dia ada tulis tapi tambahannya adalah daripada orang-orang di sekeliling dia. Jadi bila dia mula attack UMNO dia tuan-tuan, this is an indication bahawa memang PAS dia nak berpatah arang dengan UMNO. Okey, so dalam keadaan ini adakah PAS melihat bahawa peluang dia untuk menjadi Perdana Menteri itu adalah lebih tinggi berbanding dengan Zahid? Saya kata ya. Okey, saya kata ya. So lepas ini PAS memang nampak peluang dia setelah Rafizi tak ada, bahawa mereka lebih berpeluang besar untuk menjadi Perdana Menteri berbanding dengan UMNO Barisan Nasional, berbanding dengan Pakatan Harapan. So Rafizi out of the equation, mereka nampak peluang itu lebih besar. Ada semalam saya jumpa someone dia kata, ada tak kemungkinan PKR
berbincang dengan PAS untuk nak bergabung di dalam pilihan raya akan datang. Saya percaya ada. Saya percaya benda itu ada berlaku. Tetapi untuk nak angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri buat penggal seterusnya, saya rasa sukar. Dia macam ni tuan-tuan. The formula is simple. Sekarang ni pengurusi PN, Perikatan Nasional adalah Samsuri. Okay. Jadi pengurusi dan presiden adalah dua orang yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan watikah. Bagi setiap parti yang bertanding, presiden adalah mereka yang mencadangkan nama dan pengurusi PN kalau menggunakan logo Perikatan Nasional adalah orang yang mengeluarkan watikah. That is what supposed to be. Itu dia punya cara dan langkah dia. So bila Samsuri dilantik menjadi pengurusi Perikatan Nasional dan lepas ini bakal menjadi ketua pembangkang, Haji Hadi menyerang UMNO dan UMNO menyerang Haji Hadi, kita nampak satu pendekatan PAS yang baru. Berkemungkinan PAS PAS menolak cadangan golongan ulama untuk bergabung dengan UMNO. Perbincangan untuk bergabung dengan UMNO ni adalah daripada Hamzah Zainuddin dan juga golongan PAS di dalam PAS golongan ulama di dalam PAS. Tetapi dengan berbuat demikian, Samsuri melihat bahawa kuasanya akan terhakis kalau dia teruskan perkara tersebut. Dia nampak tussle, pertembungan di antara golongan ulama dan golongan PAS di dalam golongan ulama dan profesional di dalam PAS ini, dia tak boleh jadi sebagaimana berlaku pada tahun 2015. Geng Mat Sabu, geng Arwah Salahuddin, geng Dr. Zul semua terkeluar daripada PAS dan akhirnya membentuk Amanah. Kerana pada waktu itu apa yang berlaku adalah, tuan-tuan tahu apa dia? Apa yang berlaku yang melindungi golongan profesional masa itu Tuan Guru Haji Hadi. Beliau meninggal dunia. So golongan PAS yang profesional ini terkeluar kerana penaung mereka iaitu Tuan Guru Nik Aziz pada waktu itu, bukan Haji Hadi. Nik Aziz pada waktu itu telah meninggal dunia. So Haji Hadi, Tuan Guru Haji Hadi sekarang ini dalam keadaan sakit. Kita pun tahu dia tak sihat. That's why dia tidak dinamakan sebagai timbalan presiden, sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional. And they have to make this decision quick, fast, cepat sebelum anything happen kepada Tuan Guru Haji Hadi. Dia kena buat sesuatu dan mereka kena letakkan ulama patung atau boneka mereka iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. That's why dia angkat Tuan Ibrahim Tuan Man sekarang ini sebagai timbalan pengurusi PN. Bayangkan pengurusi Perikatan Nasional adalah naib, pengurusi Perikatan Nasional adalah naib presiden, timbalan pengurusi PN adalah timbalan presiden. Dia terbalik. So you see bagaimana Samsuri belajar daripada kesilapan Amanah dahulu, geng-geng Amanah dahulu, dia kena ambil tindakan cepat. So bulan Mac ini, which is dalam hujung bulan ini, dia orang akan announce ketua pembangkang, and ketua pembangkang most likely is going to be Samsuri. And most likely. Dan bukan itu saja, di dalam Perikatan Nasional dia dah letakkan daripada ketua penerangan, daripada Setiausaha Agong, daripada bendahari, semua Taqiyuddin. Kan saya kata tim profesional PAS adalah Taqiyuddin, Sanusi, Samsuri, kemudian Anwar Musa. Ni lah bukan profesional, tetapi dia golongan itulah, golongan yang korporat, bukan ulama kita kata, di mana mereka memegang jawatan-jawatan penting dan tinggi. Now, what is the game plan? Saya kata gabungan tersebut hari itu boleh berlaku. Dia in the short run, dia sebenarnya menguntungkan UMNO in the short run. In the short run, kalau UMNO bergabung dengan PAS, dia menguntungkan UMNO. Tetapi PAS tahu kalau menguntungkan UMNO, UMNO akan jadi Perdana Menteri. Kenapa kita nak lepaskan jawatan Perdana Menteri kepada UMNO sedangkan kita ada orang yang lebih layak, iaitu Samsuri. Daripada segi profesionalisme dia, latar belakang dia, dia seorang menteri besar, pengalaman dia dah ada kat situ, dia boleh jadi Perdana Menteri. Kenapa kita kena serahkan kepada orang lain? So what is the game plan di dalam benda ni? Saya cerita yang sebelum ini, in my mind adalah golongan ulama ni menang di dalam tussle ni. So nampaknya gayanya golongan ulama ni dah tak berjaya tolak Samsuri keluar. Samsuri dah nampak dan lebih licik ke depan dan menguasai PAS sekarang ini.